Yang Berhormat Datuk Speaker, satu-satunya Dewan Undangan Negeri yang menyiarkan persidangannya secara langsung ke seluruh dunia ialah Dewan Undangan Negeri Kelantan ini. Inilah satu bukti ketulusan Kerajaan Kelantan. Semua perbahasan disiarkan secara langsung tanpa sebarang saringan pada masa actual time. Dewan Rakyat sendiri tidak melaksanakan secara langsung persidangannya sampai pada hari ini. Sikap terbuka dan telus yang berhormat Tuan Guru Menteri Besar dan berhormat Datuk Speaker sendiri dalam hal ini selayaknya dihargai oleh semua pihak. Ia juga patut dicontohi oleh dun-dun lain yang kuasai oleh pihak pelaksana. Oleh kerana Menteri Besar berpantun soal masuk jumpa tuan tak jumpa tuan, saya nak jawab dengan pantun. Dengan izin Tuan Speaker. Mudik ke hulu berakit-rakit, perahu berlabuh di muka kuala. Tegamok makanan disuap, jari digigit, umpama kera diberi bunga. Tuan tabal, Tuan Guru, teluk kemang masjid tanah. Jangan tabal Sultan Baru, sial majak ke Bantana. Suasana berubah, ya sebelah sana mari duduk belah sini, ya sebelah sana mari duduk belah sini, ya sebelah sana mari duduk belah walaupun sini. ketua pakai sebut, dia kata boleh jadi depan lagi, dia kata puak kita duduk dalam Melaka, insya-Allah puak kita duduk dalam Melaka, puak dia tobik Melaka. Ahli Dewan Negeri, dia pemimpin. Ya. Jadi kalau kita dalam Dewan ni menggalak dan juga menyokong hal-hal kaitan dengan peraturan dan undang-undang ni, tak molek ya Muhammad. Ada apa? Dia gini. Ada Dewan ni, Ada ni budak-budak duk dengar, budak sekolah dengar. Dan masalah ni orang tua dia biar faham. Budak tak ada duduk orang tua. Ni masalah tu depan dengan budak. Orang tua tak faham lagi kita nak ayat ni budak-budak tak faham. Ya orang tua tak reti. Ya Muhammad tak reti tu. Tak reti lah tanya tu wajib jawab mesti lah reti. Kalau dia tanya apa kan tanya tak reti. Lagi. Dia tak reti dah. Orang nanya orang jawab mesti orang jawab. Orang nanya tak reti. Kadang orang jawab tu black-black tak pandai. Dan orang mana orang nanya pun tak reti. Mana speaker pukul latok mari tu. Lebih melampau lagi. Kokek tu lama ni baru nak mau kecek baru ni. Perkara 3. Apa dia ada? Kau latok. Duduk. Apabila Yang hormat asli, yang orang asli. Jako, yang hormat Jako. Aduh, kalau kita tembak spekok, saya cek begini. Ni dia bawa hormat Jako, duduk dulu. Bukan aku nak duduk tak duduk. Aku ni peluang. Aku nak peluang. Tengok peraturan, duduk dulu. Kecek lah. Waktu darat. Kau kata-kata hati, kau cuci. Mana hati tak cuci tu? Kamu belah dada dia, kamu tahu. Dia masuk ikhlas, tak ikhlas. Hati dia bersih, tak bersih. Jadi dok kata kau cakap tak bersih hati ni, asyaqaq qalbah. Kita nak tanya ketua pembakar ni belah pada dada dia. Dia kata apa nama ni wakaf baru ni bersih, asyaqaq qalbah. Lebih baik kita kata bersih belaka lah, kata wakaf baru pun bersih. Tak, cuma tak masuk pah lagi. Kalau dalam perhimpunan 20,000 umpamanya, ada seorang yang sengaja nak mencetuskan huru-hara ataupun dia mereng umpamanya, dia paling pati. Berkenaan dengan himpunan 10 November yang disebut oleh Airlanas adalah satu himpunan haram yang tidak patut berlaku sama sekali. Untuk makluman Yang Berhormat berkenaan bahawa Bersih telah pun melaksanakan exercise untuk membolehkan SPR mendengar rintihan ataupun cadangan perbaikan sistem pilihan raya ini sejak 2 tahun ya. Memorandum diadakan, perjumpaan diadakan dan amaran untuk perhimpunan ini diadakan 6 bulan lebih awal ya. Dan perhimpunan ini telah berlangsung dengan aman. Kalau Yang Berhormat boleh lihat ke internet, Yang Berhormat boleh lihat bagaimana anggota FRIU sama-sama berdoa sebelum perhimpunan ini dimulakan ya. Walaupun ada FRIU yang agak ganas sikit kerana diarah ya, tapi pada keseluruhannya mood adalah sangat baik ya. Tak ada rasa saya FRU kalau tengok dalam gambar tu boleh chit-chat dengan penunjuk perasaan, boleh senyum, selai ketawa. Lepas tu ambil gambar ramai-ramai dengan FRU ya. Lepas tu FRU tata pula dan beritahu pula lalu lorong mana suruh selamat. Jadi ini adalah satu gambaran kemesraan yang sangat tinggi kerana FRU tahu kita pergi turun rumah bukan nak pergi buat satu rusuhan. Siapa nak pergi mati semata-mata kerana nak tuntut pilihan raya yang bersih ya. Kita turun rumah bawa anak setengah kerana kita tahu ini adalah satu acara yang santai ya. Berhimpun, beri memorandum balik.
Tak adalah nak pergi lawan polis, nak mati di situ. Dan kerana kehadiran yang begitu besar, mengikut setengah sumber, kehadiran yang dianggarkan ialah 138,000. Mengikut BBC, huge rally, himpunan yang besar. Kerana itu telah menggerunkan Amanah dan Barisan Nasional dan mereka dihambat oleh bayang-bayang mereka sendiri. Dan dalam civil society, perhimpunan aman adalah diizinkan. Dan tugas polis bukan semua orang. Tugas polis ialah jaga kalau salah-salah ada orang gila datang nak kacau seperti yang disebut oleh Muhammad Ailana, baru dia igap. Orang tak gila, dia tak sembuh. Orang gila, ada semuanya. Tapi kadang-kadang kita ni terbalik. Beri pun sikit, sembuh selalu. Merasa dalam civil society yang dipeloporkan oleh Hadari, Islam Hadari, Buci selalu wayang Hadari. Apa makna Hadari kalau nak beri pun betul? Orang nak buat demonstrasi secara amai. UMNO apa pernah buat ni secara amai ni? Masalahnya, masalah haram tak haram tak atas demo. Demo wei permit jadi halal, demo tak wei permit jadi haram. Salah tu. Jadi salah UMNO ni. Hak ni yang mengaji bayar pandai tu guru ayat lawan. Jadi dalam ucapan Kok Lanah dia sebut dia yang mencadarkan kepada Perdana Menteri supaya Yang Berhormat Menteri Besar Kelantan bercakap. Tadi Ailana sebut Perdana Menteri sendiri yang nak supaya Menteri Besar Kelantan bercakap. Apa betul? Kok Lanah betul ke Ailana betul? Datuk dia bicara betul lah tu. Saya tak tahu. Saya tidak hadir dalam perbincangan. Saya tak hadir. Lagi dalam keadaan pinjaman kerajaan negeri sudah menghampiri angka 1 bilion mengikut laporan keuangan tahun 2006. Dalam keadaan pinjaman sekarang sudah masuk ke 900 juta lebih. Cuba bayangkan kalaulah polisi pentadbiran negeri masih lagi dengan 150 juta tu bagian agih dan tabur nak menang pilihan raya. Hutang Kelantan adalah yang kedua terendah. Kelantan duduk bawah pada negeri-negeri lain, duduk atas pada Sarawak sikit, iaitu kita mempunyai hutang 12 juta ringgit pada tahun 2006. Termasuk hutang kita start kena bayar hutang bekalan air, pinjaman bekalan air. Alhamdulillah dalam seminggu lepas Syarikat Air Kelantan telah memberi cek pada Datuk Pegawai Kewangan Negeri sebanyak 4 juta untuk bayaran hutang air. Negeri-negeri yang diperintah oleh orang lain, saya tak tahulah orang mana, macam Johor, tunggakan dia ialah 700 juta. Selangor, negeri yang dikira kaya, yang boleh beri nyapuh orang, 394 juta. Ini Kedah 386 juta, Pahang 353 juta, Terengganu negeri balik duit banyak minyak 335 juta, Negeri Sembilan 237 juta, Perak 193 juta, pendek kata 100 juta ke atas lah. Alhamdulillah Kelantan duduk 12 dan kerana tu kita kena jaga kerja kita. Kalau salah tukar kerja merasa jadi sebuah Johor kat berat kita. Jadi na'udzubillah Semua merah telinga belakang-belakang ni. Tapi dengan bahasa lagu lain. Bahasa merah telinga ni. Kawin lagu tu je. Ya. Kalau kita bisa lagu tak kira lah. Hamba nak ayatnya. Kalau dengar ni, pokok hamba ni, merah telinga belakang. Demo dengar sekali ucapan kawan, cupi telinga dah. Kawan berpuluh tahun. Kawan berpuluh tahun dah cupi telinga. Kawan ni, cupi telinga pun merah, pipi merah, muka pun merah. Berpuluh tahun merah. Dia sekali bercupi sibuk dah. Kau merah cupi telinga. Kau sebenarnya, tidak PM malu, dia sendiri malu. Dia sendiri sebagai pengurusi parti besar di Kelantan, nama dia pengurusi pun tak sebut. Allah ni pun tak sebut. Waktu minuter lipten pun, dia tak ada juga atas berjata. Tak malu warna hal. Kalau mengikut laporan terbaru oleh Ketua Polis Kelantan, kes jenayah di Kelantan meningkat 8%. Cinta berahi di pantai.